Satu kelebihan WordPress ialah kita boleh membuat formatting seperti Microsoft Word di dalam WordPress itu sendiri. Tools yang diberikan di dalam WordPress bukanlah satu tools yang lengkap. Bagaimanapun, terdapat cara untuk menambahkannya. Buat masa ini, kita akan dapat melihat kita ada bold, italic dan strike through, list, numbering, code dan alignment, dan di hujung sekali terdapat satu tools yang dipanggil kitchen sink. Klik saja kitchen sink ini dan kita akan mendapat lebih tools yang boleh kita gunakan untuk proses formatting. Sekiranya size screen kita terlalu kecil untuk editing, kita bolehlah klik pada tools ini dan seterusnya kita akan mendapat size screen yang lebih baik. Sekiranya kita ingin kembali, kita just exit full screen. Seterusnya, apa yang boleh kita lakukan dengan WordPress? Yang pertama adalah bold function. Ianya seperti Microsoft Word, standard word processing. Ada banyak yang boleh dilakukan. Di sini kita akan berikan italic, dan mungkin anda mahu memberikan quote di sini, quote, dan di sini saya mahu berikan ordered list. Saya akan menukar kepada di sini unquote, dan seterusnya apa yang kita boleh lakukan lagi ialah menukar warna.